Ada kat kawasan-kawasan ni lah. Tapi best kan bola itu kan, gila. Gila ramai kan. Kalau kau nak tahu, itu first time tu aku gulung tu. Cuma hidup Oh, ni. itu kalau masuk memang baik. Oi. Kalau defense tu tak kena masuk tau. Masuk tu memang baik. Memang aku tengok ke belakang. Uish, bapak ah. Tak buruk kan dia lipat tu kan. Itu waktu nak buat tu, waktu nak bola apa tu dia dah fikir 2 second. Lepas tu nak buat ni kalau buat sakit badan tapi kat belakang dah acak. Ai dah orang jerit-jerit. Tapi jatuh tu macam cepedak ah. Jadi Richarlison lah. Tapi baik. Tapi bola tu memang baik lah. Kalau masuk memang padu lah. Kalau masuk tu tak satu padang aku berlari malam tu petang tu. Itu memang lagi buka 2 minggu lah. Yang Ole tu pun sampai bila-bila takkan lupa lah benda tu. Dia kenangan tu mahal tau Miki. Betul. Tapi memang ramai. Yang ramai tu pun bukan kenangan. Ole tu. Ingat ke Wan pergi naik ADV, dia pergi naik motor apa? Yang Ole tu pernah Kapten Malaysia, Kapten Selangor tu. Saja je. Dia macam mana lah? Miki tunjuk dia. Oh dah beli RZ lah. Mana tengok? Ada kat rumah lah. Hantar kedai buat. Awak tak join. Baru beli. Kau orang dah pergi. Baru beli habis sebulan lah. Hah? Sebulan lah baru ke? Baru 2 hari. 2 hari nak join apa? Baru beli 2 hari. Ni nak pergi ride nanti. Tak apa nanti aku boleh jadi ni. Apa yang bawa tu? Apa? Aku bawa. Kalau nak ikut jom lah aku bawa pergi Phuket. Tak ada perasaan apa. Dia orang tanya apa perasaan. Tak ada perasaan bos. Saja bagi kat Acap. Mana ni? Seronok nak tahu benda first time lagi aku buat apa? First time aku menari dalam padang tu. Rafi, lepas tu menari yes. Lepas Ole menari tu. Ramai orang Thailand follow. Orang dengan Mickey je. Wan pergi naik motor apa? Wan naik X-Max tak tahu. Motor orang. Ada orang bagi pinjam. Helmet dia. Helmet dia. Tapi dia bawa laju si keding tu.